Makan. Anaklah ayam, anak ayam turun 10. Mati seekor, mati seekor. Apa ni? Aduh! Wah, betul. Habis baju aku. Makanlah puas-puas. Lepas ni, cari makan sendiri. Baru lepas mandi, dah kena tukar baju. Atuk, tak dengar ke kita orang panggil? Dengar. Apa hal? Comelnya. Lepaskan anak ayam tu. Mati nanti. Kejaplah. Ish, korang ni. Ayam tu bertelur. Telur tak tahu jaga. Bising je lebih. Ayam memang macam tu. Bertelur sebiji, riuh sekampung. Dah, mari tolong atuk. Nasib baik kau bawa. Kalau tak makanlah ayam ni. Jangan tu. Saya nak air gemuk-gemuk. Boleh jual mahal sikit. Janganlah. Jual RM2 je. Baru betul main. Yelah. Aku pergi dulu. Banyak lagi nak hantar ni. Jangan lambat. Jumpa kat padang nanti nak lawan bola. Itulah. Padan muka dia. Atuk. Atuk. Apa lagi? Atuk. Ayam tadi ada bertelur lagi.
Dah bertelur lah tu. Dah rugi sebiji. Apa tu? Dah, jangan kacau telur-telur tu. Biarkan ibu ayam tu mengeram dengan aman. Sibuk. Rugi lagi. Kita orang mandi dulu. Bye-bye. Ayam atuk. 7, 8, 9, Atuk, kesiannya. Anak ayam tinggal 9. Macam mana ni tu? Biarkan. Mati seekor, tinggal 9. Kesian anak ayam. Manalah dia? Tak apa. Atuk ada banyak lagi. Hah? Kau dengar tak? Dengar. Hah? Kesiannya. Macam mana ni? Hari dah nak hujan. Kalau biarkan, nanti anak ayam tenggelam. Kita kena selamatkan anak ayam itu. Ipin, kau turun. Aku pegang kau. Mana boleh? Kau kan abang, kau lah turun. Sebab aku abang lah, aku suruh kau turun. Cepatlah Ipin, cepatlah. Kesian anak ayam tu. Tak nak. Mana kau dapat anak ayam ni? Dalam pari. Opa. Bertuah punya budak. Main baling-baling anak ayam. Dah tak ada mainan lain. Hai. Maaf, Opa. Dah, pergi mandi. Tahu pun kasihan. Pergi hantar balik pada ibunya. Tahu kat mana?
Tahu? Kat rumah tu. Tapi kita orang nak bela. Boleh? Tak boleh. Pergi hantar balik. Yelah. Musang? Atuk! Atuk! Apa lagi? Atuk, anak ayam Atuk dah balik. Manalah Atuk tahu? Kita orang tahu. Jeng, jeng, jeng. Ini dia, dah jumpa. Dah pergi masuk ke dalam keban. Atuk tak kisah pun. Comel kan macam kau. Apa lagi? Hah? Tahan sikit. Itulah. Atuk dah cakap jangan kacau. Nak kacau juga. Degil. Huh? Yeay! Ada orang nak beli ayam. Ayam kampung asli pula tu. Tak nak yang kacuk. Ayam kacak? Bukan. Ayam kacuk. Kau tahu apa bezanya ayam asli dengan ayam kacuk? Tak tahu dan tak nak tahu. Yang Ipin tahu? Ayam goreng sedap dimakan. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Yalah Nyam, tu. nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Esok boleh ke telur-telur tu jadi anak ayam? Kita orang tak sabar nak tengok telur tu jadi anak ayam. Lama lagi. Berapa lama tu? Tunggu je lah. Makan, makan. Atuk! Atuk! Kita orang nak tengok ayam. Tengoklah. Yeay! Dah banyak. Oh, suruh kena. Yeay! Kena. Bagi aku. Ipin, sini. Ya. Saya Jarjan Singh hebat. Number 1. Marvelous. Saya
one. Saya pantas. Number one. Oh. Ayo, Remo. Jangan. Itu selipar saya. Remo. Oh, Remo. Bagi balik. Pulangkan selipar saya, Remo. Aduh. Pin, dah lama kita tak tengok telur-telur ayam kat rumah tu. Mari kita pergi tengok. Jom. Korang nak ikut? Tak nak lah. Telur ayam je. Ya lo. Tak nak sudah. Kita orang pergi dulu. Bye. Tengok tu, tengok. Mana telurnya? Wah. Comelnya ayam. Macam kau lah, Isan. Mana ada? Ayam tu duduk atas telur. Tak pecah ke? Bisinglah kau, bising. Kau nak buat apa tu? Aduh. Sakitnya. Selalu tak ada macam ni. Karangnya. Anak ayam. Comelnya. Yalah. Comel. Ayah. Sakitnya. Kenapa Meme tu menangis? Kena patuk dengan ayam. Ish. Itu pun nak menangis. Memanglah tu. Sakit. Kalau Fizi pun nangis. Engkau semua pun nangis. Ayam kalau dah ada anak, jangan dikacau. Alamatnya kena patuk lah. Kenapa? Sebab ayam tu sayangkan anaknya. Betul. Oh? Meme, tengok ni. Huh?